Assalamualaikum, selamat pagi. Ui, lama tak live. Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan batin juga, right? Saya rasa saya dah lama juga tak live dekat kita punya Facebook, dekat FB kita, dekat TikTok kita. Selamat pagi. Okay, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. First of all, saya nak ucapkan selamat Hari Raya juga. Selamat Hari Raya, maaf Zahir batin kepada semua followers kita. Sekejap, pasal dia macam sengit kejap. Okay. So hopefully okay guys tu. Okay, kejap, bagi saya minum sikit. Lama tak live. Okay. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan batin. Okay. Saya rasa dah lama juga tak live dekat TT saya, dekat saya punya page juga. I think dah sebulan. Itu hampir sebulan saya tak live sebenda bulan Ramadan. So bulan Ramadan memang saya tak ada buat apa-apa live. Memang saya kurangkan aktiviti lah. Sebab bulan Ramadan adalah bulan untuk kita nak banyakkan amalan lah. Banyakkan amalan, solat tarawih, setelkan benda-benda sunat lain lah yang boleh dibuat sebagainya. So of course saya memang kurang aktif lah. Biasa bulan Ramadan normally saya akan kurang aktif lah dekat social media. Sebab kita fokus dekat benda lain yang lebih penting lah. Yang lebih penting bagi saya lah. Okay, so bulan puasa dah habis. So raya pun dah seminggu lebih. One week plus seminggu lebih. So insyaAllah saya akan kembali semula aktif dekat saya punya live ni. InsyaAllah saya akan kembali aktif dekat saya punya live. Kalau saya ada masa saya akan live, saya akan share. Sebulan tu saya rasa hampir sebulan saya tak ada buat sebarang aktiviti-aktiviti yang ada dekat social media. So saya rasa jiwa saya kosong jugalah. Kosong bermaksud okay lah, bila kita tak sharing ni kita rasa macam tak ada manfaat pula kat orang. Okay, tapi sebelum tu macam biasa saya nak kenalkan diri dulu kepada tuan-tuan dan perempuan yang mungkin pertama kali join sesi live dengan saya pagi ni. Suka saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya seperti yang ada dekat Sokmat tu lah. My name is like apa yang ada dekat Sokmat tu. Saya apa seperti yang kat Sokmat tu. Saya share sikit latar belakang saya, siapa yang tak kenal saya lagi. So background saya dulu ambil diploma investment. Saya habis SPM. Okay, sudah juga nak ucapkan tahniah kepada mungkin ada anak-anak yang ambil SPM sebagainya yang dapat result semalam kan. So congratulations tahniah kepada yang mendapat result SPM yang baik. Yang tidak baik jangan risau, insyaallah rezeki Allah tu luas. Rezeki Allah tu luas. Ada pelbagai cara dan kaedah. Rezeki Allah ni berbagai jenis bentuk dan cara yang dia boleh sampai kepada kita. So jangan risau. Walaupun result tu tidak memberansangkan pun jangan risau. InsyaAllah dengan berkat usaha insyaAllah akan ada hasil lah. InsyaAllah. So jangan risau yang penting usaha sajalah. Okay, so saya habis saja SPM. So SPM saya habis, saya terus ambil diploma investment analysis. So memang related dengan stock market lah. Memang related dengan stock market. Tapi diploma investment saya tak habis, tak tamat. And then saya terus lompat ke degree. Saya ada degree dalam investment. I have a degree investment. Saya ada degree in finance. Saya bukan degree investment. Saya degree in finance. Waktu saya nak ambil degree investment, tapi waktu tu degree investment masih belum wujud lah. During those time degree investment masih belum wujud. So jadi saya ambil degree finance lah, yang mana dia correlated lah dengan stock market dan sebagainya kan. Okay, so saya ambil degree in finance. So habis degree in finance, so saya juga ada masters. I have a masters. Saya ada masters dalam Islamic Finance Practice, MIFP. Saya ambil dekat INSIF. Siapa yang tak tahu, INSIF ni adalah sebuah universiti di bawah Bank Negara Malaysia lah, di bawah BNM. So alhamdulillah. Di samping belajar, sebab ada orang selalu berdebat, selalu berdebat kata
akademia ni tak penting lah, boleh baik kita belajar di jalanan dan sebagainya. Macam saya belajar dua-dua. Bagi saya, kalau kita boleh belajar dua-dua, belajarlah dua-dua. Apa nak pening kepala, nak berdebat-debat. So saya ada masters, saya dah ambil masters, tapi alhamdulillah saya juga ada ambil professional certificate, yang mana saya ambil diploma in technical analysis. Diploma in technical analysis, yang ni tak ada dekat mana-mana universiti lah, yang mana dia ni adalah satu sertifikat yang dikeluarkan oleh Society of Technical Analysts. Dia adalah sebuah badan ataupun sebuah persatuan yang mengumpulkan pakar-pakar dalam bidang technical analysis lah. So kita ada diploma yang kita kena ambil. So saya pass saya punya diploma in technical analysis dalam TA, and then saya dapat certified lah, I'm certified financial technician, CFTE. Dan juga menjadi ahli dalam waktu saya habis saya punya diploma tu, saya antara ahli termuda lah dalam Society of Technical Analysts lah, MSTA, UK, United Kingdom, alhamdulillah. Okay, dan di samping tu juga apa lagi, saya juga merupakan kolumnis untuk surat khabar Cina Xinchu Daily. So macam hal lepas ada penulisan saya, so siapa yang boleh membaca Mandarin, so kalau anda nak dapatkan update keadaan pasaran saham dan sebagainya dalam bahasa Cina okay, anda boleh membeli surat khabar Cina lah, surat khabar Cina iaitu Xinchu Daily. So biasanya tulisan saya diorang akan share pada hari Ahad lah. Biasanya Ahad mana kita nak update untuk minggu yang seterusnya. Biasanya mereka akan update saya punya penulisan. Mereka akan minta saya punya view lah, pandangan saya berkenaan dengan pasaran dan sebagainya di surat khabar Xinchu Daily lah. Boleh baca lah surat khabar Cina, kalau boleh baca Mandarin lah. Kalau tak boleh baca Mandarin, tak payahlah beli. Okay, so kalau boleh baca Mandarin, so boleh beli surat khabar. Biasanya hari Ahad lah. Normally setiap hari Ahad. So far setakat ni, hampir setiap Ahad saya ada dekat Xinchu Daily lah, surat khabar Xinchu Daily. Saya punya pandangan, my point of view akan ada dekat surat khabar Cina. Di samping tu juga alhamdulillah, satu pengiktirafan juga, saya rasa Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tuan Khairuddin. Selamat pagi. Sampai tu tolong tap screen sikit. Kalau boleh share ke? Kalau boleh share, tolong share juga. Saya tak tahu you guys boleh share ataupun tidak. Kalau boleh share, tolong sharekan jugalah, insyaAllah. Saya tak tahu boleh share ke tak. Kalau share, boleh share lah. Okay. Saya satu pengiktirafan daripada pihak UiTM. So siapa yang tak tahu, biasanya pihak universiti ni akan panggil mereka-mereka yang daripada industri, pakar-pakar daripada industri, untuk membuat semakan kurikulum lah, untuk check diorang punya syllabus, apa konten dalam syllabus mereka ni, mereka akan panggil lah. Mereka bukan buat sendiri saja, bukan di kalangan lecturer saja, tapi mereka akan panggil pakar-pakar daripada industri yang memang dalam industri untuk buat semakan kurikulum. So saya adalah salah seorang ahli panel yang telah pernah dijemput oleh pihak UiTM untuk check syllabus di UiTM lah, untuk kos diploma dengan degree investment saja. Kulinari apa semua saya tak check lah, itu bukan kepakaran saya. Itu kena tanya orang lain lah. Tapi alhamdulillah, satu pengiktirafan juga daripada pihak UiTM, yang mana mereka telah memanggil saya dan ramai lagi beberapa orang panel lagi untuk kita buat semakan, untuk kita check kos lah. Apa kandungan di dalam diploma dan degree investment tu kan, ada syllabus subjek tu kan. Saya adalah antara manusia yang check lah, tengok sama ada syllabus ni mengikut apa yang industri nak ataupun tidak, untuk kos diploma dan degree investment saja, which is berkenaan dengan pelaburan lah, yang mana tak ada related dengan saya macam kulinari. Itu saya tak boleh lah nak check, itu kan kepakaran saya. So itu benda yang saya buat lah. Dan akhir sekali alhamdulillah, saya juga merupakan panelis hampir tetap dekat RTM, dekat TV1 dalam rancangan BIS Malaysia. So siapa yang tak tahu boleh tengok, boleh scroll dekat saya punya TT saya. Kalau ada sempat saya record, saya share dekat saya punya TT. Kalau tak sempat, saya tak share lah. Tapi insyaAllah petang ni mungkin saya akan ada di TV1 di RTM juga, mungkin dalam beberapa minit sajalah, a few more minutes, because pihak RTM minta saya komen sikit lah berkenaan dengan current issue, berkenaan dengan harga minyak naik sebagainya. So mereka minta saya komen, jadi saya kena komen lah, saya komen sikit. Dan insyaAllah mungkin petang ni akan ada di RTM di TV1 lah, pukul 4.30 petang macam tu lah. Tapi beberapa minit je lah, sebab saya masuk sekejap je. Boleh lah kan, boleh lah keluar sekejap saja. Okay, so itu sedikit latar belakang saya. So saya memang bukan membesar lah, saya separah membesar dalam bidang investment, dalam bidang pelaburan.
saya banyak berkongsi tentang ni lah pasal stock market, investment dan sebagainya. Dan macam saya katakan tadi, bulan Ramadan memang saya kurang aktif dekat social media. Sebab saya fokus dengan apa yang patut difokus lah. Bulan Ramadan kita banyakkan amalan sikit lah. Sebab kita ni pun amalan tak banyak sangat. Jadi bulan Ramadan lah waktu terbaik lah untuk kita fokus untuk amalan. Tapi sekarang dah raya, jadi that's why saya just nak sharing-sharing santai sajalah. Okay, sharing santai je. Sambil tu tolong tap screen sikit. Okay, so tajuk pagi ni saya nak share sikit lah. Sebab ramai sangat duk PM message saya tanya macam mana nak buka akaun DS. Kejap-kejap saya dapat message, macam mana nak buka akaun DS? Macam mana nak buka akaun DS? Macam mana nak buka akaun DS? Jadi penatlah saya nak menjawabnya. Jadi saya fikir saya terus jawab secara langsung dekat sinilah. Saya akan jawab secara langsung secara live ni supaya semua orang boleh tahu dan semua orang boleh dengar dan hadamkan lah macam mana cara nak buka akaun CDS. Okay, so cara nak buka akaun CDS paling mudah sebenarnya. Dekat profil saya ada satu link, anda boleh tekan link tu dan sebenarnya anda boleh terus mohon untuk buka akaun CDS. Simple as that. Sebenarnya dah boleh dah. Dah boleh dah buka akaun. Senang je. Tak susah pun. Cuma ramai PM message saya. Jadi saya rasa better saya jawab lah. Sebab ramai orang akan tanya dengan saya, macam mana nak buka akaun CDS? Macam mana nak buka akaun saham ni? Macam mana nak buka akaun CDS? Jadi saya bagi tahu siap-siap, anda boleh pergi dekat profil saya, ada link, tekan link tu dan memohonlah untuk membuka akaun CDS. Macam tu. Simple lah akaun saham tu. Akaun CDS tu apa? Akaun CDS tu adalah akaun saham. Okay? Now, tapi sebelum tu tuan-tuan puan, saya nak bagi tahu jugalah sebelum anda nak buka akaun saham ataupun anda nak buka akaun CDS ni, ini adalah sedikit nasihat daripada saya lah. Sedikit nasihat, nak dengar boleh, tak nak dengar pun sekatilah terpulang. Hak masing-masing lah. Tapi saya nak nasihatkan sikit. Sebelum anda nak buka akaun CDS, sebenarnya bagi saya lah, ini pandangan saya juga ada sediakan e-book saham percuma. Okey, saya cadangkan anda download dulu e-book saham percuma tu. Jangan terus pergi buka akaun CDS, saya cadangkan anda baca dulu e-book saham tersebut. Dan bila anda dah start faham, dan kalau anda rasa saham ni adalah benda yang sesuai untuk anda, so anda boleh teruskan. Tapi kalau anda rasa saham ni macam berisiko ataupun anda rasa anda memang jenis manusia yang tak boleh rugi, so saya tak cadangkan anda terlibat dengan saham lah. Saya bukan macam orang lain untuk ajak anda marilah kita terlibat dengan saham, tak. Saya ni akan bersifat, saya akan cakap jujur je lah. Kalau anda memang jenis tak boleh rugi ataupun anda punya hati adalah jenis yang senipis kulit bawang, saya memang tak suggest untuk anda terlibat dengan saham. Pergi cari instrumen pelaburan lain yang mana risikonya lebih rendah. Okay, saya cakap awal lah, saya bagi tu jujur. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya pernah jumpa ramai yang mana mula-mula okey, saya nak buat saham. Saya nak buat saham ni. Saya nak buat saham. Tapi bila dah rugi, saya tak boleh buat saham. Okay, so tak boleh. Saya tak boleh buat saham. Saya tak boleh rugi. So you kena tepuk dada, tanya selera lah. You kena tanya diri sendiri lah. Jangan tanya orang sebelah, jangan tanya orang depan, jangan tanya orang belakang. So you kena tanya diri sendiri. Adakah you adalah manusia yang mempunyai hati yang keras, sekeras Roy? Okay, sekeras Roy. Jadi boleh. Tapi kalau you adalah hati you senipis bawang, selembut kain sutera, jadi better tak payah. Pergi cari instrumen lain lah. Saya cakap jujur je. Saya bukan jenis yang akan marilah kita bersama-sama membuat saham, mari tak. Okay, I have to tell you the truth lah, the fakta yang betul. Yang mana kalau anda terlibat dengan saham ni, memang anda akan ada potensi, bukan potensi, memang anda confirm rugi lah. Memang saya bagi jaminan memang rugi. Memang akan rugi lah. Tapi ada cara lah. You kena belajar lah macam mana nak minimumkan rugi dan maksimumkan profit. Itu adalah saya katakan kena belajar lah. Itu kena belajar lah. You need to learn that thing lah. Okay, itu anda kena belajar. So itu yang pertama. Yang pertama bagi saya, anda kena semak diri sendiri dulu lah. Anda kena, macam saya kata tadi, semak diri sendiri dulu. Adakah anda ni boleh menerima kerugian ataupun tidak. So misal kata anda memang tak boleh terima kerugian, kan? Betul kan? Tuan Karudin, terima kasih. Okay, kalau anda memang jenis tak boleh terima kerugian, so better anda carilah instrumen pelaburan lain yang mana risikonya lebih rendah. Simple as that. So tak payah pening kepala. Okay, cari instrumen lain. So ada banyak lagi instrumen pelaburan lain yang lebih berisiko rendah. Kita ada fixed deposit, FD kan. Kalau tak nak pening kepala, kalau sumbat je lah duit dengan FD kan. So tak payah pening kepala. Itu nombor satu. Okay, itu yang pertama lah. So you kena check, kenal diri sendiri dululah. Okay, yang kedua. Okay, so anda kena faham juga bila anda nak terlibat dengan saham ataupun you nak buat investment ni, masuk stock market. Saya cakap ni atas dasar stock market. Stock market ni apa? Stock market ni adalah saham-saham syarikat di Bursa Malaysia.
Saya cakap tentang saham-saham syarikat dekat Bursa Malaysia ni. Pertama, anda kena faham, anda nak beli saham ni tadi, anda memerlukan modal. You need to have capital lah. Anda perlukan modal, anda perlukan capital dan sebagainya. So, jadi bila nak cakap tentang anda perlukan modal, perlukan capital, so dia akan bermain, kita akan bermain dengan duit. Perkataan adalah kita akan bermain dengan duit. Setuju tak dengan saya, bila kita bermain dengan duit ni, emosi kita memang dia akan mengganggu emosi kita. Kalau siapa setuju, tolong tekan 1 je dekat ruangan chat. Betul tak? Tolong spam 1 dekat ruangan chat sekejap. Betul tak? Kalau kita bermain dengan duit ni, contohlah, kalau kawan kita hutang kita, lepas tu kawan kita nak bayar, kan dia main emosi kan. Mau kita maki kawan kita tu, apa tak bayar hutang kan. Ni sambil cakap ni, sambil bagi tahu secara live ni, mana yang masih belum bayar hutang, silalah bayar hutang Gerau Gurau dalam serius ni. Okay, so dia akan bermain dengan emosi. Bila kita we are playing with money, kita bermain dengan duit, kita sebenarnya bermain dengan emosi. Jadi perkara yang kedua saya nak tekankan, sebelum anda ada akaun saham tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya suggest anda perlu mempunyai emosi yang kukuh, emosi yang kukuh dan teguh. Macam mana nak dapatkan emosi yang kukuh dengan teguh ni, tuan-tuan dan puan-puan? Cara dia adalah anda mesti kena ada backup. Okey, apa maksud backup? Backup ni maksud macam ni. Backup ni, betul Tuan Sufi Syamsuri. Betul sangat-sangat. Betul kan? Bila kita main dengan duit ni, dia akan bermain dengan emosi. Contoh mudah saya katakan tadi lah. Kalau kawan kita hutang pun, kita dah macam nak maki dia sebab dia tak bayar kan. Sebab apa? Emosi. Emosi kan? Kalau dia tak bayar pun tak apa kan. Dia kena lah bayar kan. Okay, so kita akan bermain dengan emosi. Jadi that's why kita kena ada backup. Okay, backup ni maksudnya apa? Adakah kita perlukan backup besar di belakang? Tak. Backup ni bermaksud tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya banyak kali saya suggest kepada yang mungkin nak berjinak-jinak dengan saham ni, saya suggest anda kena ada financial literasi. Financial, betul lah ayat dia. Financial literasi. Okay, bukan literasi yang sastera tu, bukan. Dia adalah financial literasi. Financial literasi ni maksudnya apa? Okay, anda mesti ada tahap kewangan yang baik sebelum anda boleh terlibat dengan saham ni. Maksudnya tahap kewangan baik, sebagai contoh lah saya suka guna benda ni, yang mana anda perlu ada sekurang-kurangnya minimum saya suggest 6 bulan ke 12 bulan simpanan gaji. Okay, contoh gaji you, kita ambil lah 3,000. 3,000 you kali kalau dengan 6 kali 3, 18,000. Contoh, untuk 6 bulan. Tapi kalau lagi bagus 12 bulan lah. 12 bulan you kalikan dengan 3. So you ada dalam 36,000 yang dekat dalam akaun yang memang awak tak usik, tak sentuh. Ni memang backup. This is backup. Okay, ada backup kat situ. Okay, ada backup. Kemudian, anda juga mestilah dah pun pernah memulakan pelaburan yang berisiko rendah dulu. Maksudnya mungkin anda boleh pergi dekat FD ataupun buku biru. So buat pelaburan yang mana risikonya lebih rendah lah. So anda jangan terus masuk dekat benda yang berisiko ni. Sebab emosi you memang akan confirm terganggu punya. Saya boleh bagi jaminan. Saya dah lihat saya punya pengalaman, alhamdulillah, saya dah terlibat dengan saham ni sejak dekat zaman you lagi 2013 saya dah terlibat. Saya masuk dalam industri 2014 2014 saya masuk dalam industri sampailah ke sekarang 2014 sampai sekarang 2026 saya masih kekal di dalam industri, dan sekarang saya merupakan seorang remiser berlesen lah. Remiser berlesen. Jadi saya dah lihat depan mata saya, belakang mata saya, depan mata, belakang mata, atas mata, semua saya nampak lah. Okay, so saya dah lihat ramai yang dia akan kecundang because dia tak ada financial literasi, yang mana dia tak bersedia, yang dia tidak ada backup, yang mana itulah duit yang dia ada. This is the only money that I have. Tuan, ini adalah duit yang saya yang ada. Yang inilah saya akan kembangkan dengan bersungguh-sungguhnya. Jangan. Kalau anda ada itu saja, saya boleh katakan jangan buat benda-benda yang perkara yang sia-sia lah. Okay, sebab if that is the only money you have, macam saya katakan tadi, pertama, kena ada simpanan gaji dulu, berapa bulan, 6 bulan, 12 bulan. So, kemudian anda dah bermula juga dengan mana-mana pelaburan yang mana you dah start buat apa-apa investment yang mana risikonya rendah lah. Yang lebih rendah, contohnya macam saya katakan tadi lah, letak kat FD ke, buku biru ke, awak letaklah kat mana-mana, yang mana risikonya lebih rendah. So, bila anda dapat, anda punya untung kat situ, dividen apa kejadah apa semua, ada duit lebihan daripada situ, duit lebihan itulah baru anda masuk dekat tempat yang ada risk, ada risiko lah. Baru kalau anda rasa nak masuk lah. Kalau rasa tak nak masuk, tak payah lah. Kalau nak masuk, kalau tak nak, tak payah. Okay, okay, anda kena faham benda ni. Okay, tuan-tuan dan puan, you have to understand this. Okay, sebab daripada pengalaman saya beberapa tahun di dalam industri ni, saya dah nampak depan mata saya, belakang mata saya, ramai yang akan kecundang because dia tak ada financial literasi. Dia masuk saja market dan dia tak ada financial literasi, dan dia akan stuck dekat situ, yang mana bila dia dah rugi, dia dah habis lah. Dia akan terus kaput dan dia akan habis, dan dia tak boleh nak teruskan. Dia tak boleh teruskan. Okay, sebab apa? Sebab macam saya katakan tadi, kita bermain dengan duit. Bila bermain dengan duit, kita bermain dengan emosi. Kenapa? Bila kita ada backup, tuan-tuan. Contohlah, you memang dah ada simpanan, lepas tu ada investment lain yang mana risiko lebih rendah.
dan you beli saham A, contohlah you beli saham syarikat A. Kalau macam saya katakan tadi, bila beli saham ni yang confirm memang rugi dulu bukan untung. Dan jarang orang cakap macam ni kan. Jadi saya kena cakap jujur. Okey, benda pertama bila anda beli je memang anda akan ada confirm untung lah. Confirm rugi, bukan confirm untung confirm rugi. Jamin dia boleh bagi, kalau you tekan je button beli dekat kita punya platform tu, beli, confirm ada kemungkinan untuk anda rugi lah. Confirm rugi dulu bukan untung. Jadi bila berlaku rugi tuan-tuan, saya nak anda faham, bila anda ada backup duit yang ada agak banyak dekat belakang ni, kalau anda rugi sikit waktu anda beli saham, anda beli saham anda rugi sikit, jadi emosi anda akan lebih stable. Siapa setuju dengan saya? Tolong spam 2 je dekat ruangan chat. Tolong spam 2 je dekat ruangan chat. Tekan 2 dekat ruangan chat. Betul tak? Bila kita beli, kita dah ada backup duit kat belakang, kita ada backup duit yang banyak, boleh katakan banyak lah dekat belakang. Jadi bila kita rugi, so kita tak adalah emosi sangat. Berbanding kalau you beli, itulah duit yang kau ada, nak makan, nak hidup, nak survive, nak semua benda kat situ, itu duit yang kau ada, kau letak, kau pump, lepas tu rugi. Bila rugi sikit je, kau dah, apa nak jadi ni? Okay, so tak boleh. So that's why bagi saya, sangat penting kena ada financial literacy. Kena ada benda ni, sebab nak make sure you punya emosi tu selamat. Bila dia drop sikit je, dah panik. Benda bukanlah dia drop teruk pun, tapi bila awak tengok dia drop sikit, dia macam ambil lah ni, dah habis lah. Dia dah habis, sudah tak ada masa depan dah aku dekat dalam saham. Sambil tu tolong tap screen sikit. Macam tak ada orang tap screen je. Tolong tap screen sikit. Macam cukupkan 5K ke bagi ni kan. Saya dah lama juga tak live, sekejap minum sikit kan. Cukupkan 5K. Right? Cukupkan 5,000. Boleh ke cukup 5,000 5,000 ke 10,000 ke, okey lah. Gift jangan bagi tolong jangan bagi gift. Tolong bagi duit raya kepada mereka-mereka yang datang ke rumah. Okay. Sila convert gift tersebut kepada duit raya supaya boleh bagi kepada anak-anak yang datang ke rumah. Gitu. Okey, boleh. Okay. So tu that's why saya nak katakan tadi tuan-tuan, saya cakap mesti kena ada financial literacy lah. You have to have financial literacy supaya you bersedia lah untuk rugi. Sebab kalau you bermain dengan duit, emosi you memang akan terganggu ni tuan-tuan. Macam mana saya tahu, sebab saya pun pernah buat benda macam tu kan. Itu je duit yang aku ada kan, aku mustad kan. So dia akan kacau lah. Tapi kalau you ada backup, you tak ada lah risau sangat. Setakat macam drop sikit mungkin tak adalah. Drop, jatuh sikit, black lu, biar lu, duit pun tak pakai kan. Duit pun tak pakai, so biarlah dulu. Sebab kita beli saham syarikat. Bila kita beli saham syarikat, tuan-tuan kena faham. Macam contoh, kita ambil kes sekarang. Okay, kita ambil dalam kes sekarang. Kes sekarang kita perang dekat Iran. Perang, berlaku perang. So banyak ketidaktentuan yang berlaku. Dan ada syarikat-syarikat yang mana dia ada fundamental yang baik, di mana harga sahamnya drop. Inilah waktu yang terbaik sebenarnya nak mengintai-intai, merisik-risik syarikat-syarikat yang ada fundamental yang baik, yang mana kita boleh beli dan kita boleh invest. Sebenarnya waktu terbaik sebenarnya, sebab diorang tengah, saya boleh consider sebagai diskaun lah, tengah diskaun sebenarnya. So of course lah, bila kita pun dalam position, so kita pegang, bila dia drop sikit, walaupun kita dah untung, tapi dia drop, kita punya untung tu ada kurang sikit lah. Kurang sikit lah. So kita rasa macam nak bialu ke apa, nak relax ke macam mana. So kita boleh relax sebab duit tu kita tak pakai. We are not using the money. Kita tak perlukan duit tu pun. Dalam arti kata lain, duit tu adalah duit yang kita tak perlukan. So kita boleh biar je dia kat situ. So walaupun kita punya untung tu ada kurang sikit, tapi kita boleh tengok dulu, sebab dalam keadaan current situation sekarang berlaku perang, biasalah orang panik dan sebagainya. So orang pun start jual, panik, everything. So that is normal lah. Itulah tu benda yang normal. So ini yang saya nak anda faham lah. I want you to understand first. Bila sebelum nak buka akaun saham ni, akaun CDS ke akaun saham tu, so saya sangat galakkan you kena ada dua perkara ni lah paling utama. Pertama, tanya diri sendiri dulu, adakah anda bersedia untuk rugi? Kalau ready untuk rugi, teruskan. Kalau memang jenis manusia yang tak boleh rugi, jangan. Pergi cari instrumen lain. Pergi cari instrumen lain. Okay? Yang kedua, macam saya katakan tadi, mesti kena ada financial literacy. Tepuk dada, tanya diri sendiri, jangan tanya orang sebelah. Orang sebelah dia punya financial literacy dia lain. Dia mungkin dah ada backup, anda mungkin tak ada backup. So anda kena bina dulu, backup, bina you punya backup dulu, sebelum anda boleh terlibat dengan mana-mana instrumen ataupun pelaburan yang berisiko tinggi. Jelas tak ni? Kalau dapat, tolong tekan 2, tolong tekan 3 je orang chat. Macam cakap seorang-seorang ni kan. Okay, penting ada ilmu trade dan skill yang baik, betul. Penting kena ada ilmu lah. Yang penting kena ada knowledge lah. You nak buat apa-apa dalam dunia ni, kena ada ilmu lah. Nak buat kereta pun kena ada knowledge kan. Dulu mula-mula buat kereta, tapi sekarang senang sikit lah, sebab semua auto kan. Dulu kena pakai manual kan. Sekarang semua auto. Tapi bang, boleh ke living from stock market? Soalan ni macam saya
saya boleh katakan boleh sebenarnya, tapi saya tak galakkan sangat lah. Macam saya katakan tadi, better kalau you ada kerja, dan stock market ni as a you punya side income. Kalau kita boleh buat, saya bagi tahu dengan anda lah, kalau kita boleh dapat income daripada pelbagai cara, kenapa kita hanya fokus pada satu income saja? Setuju tak dengan saya? Tolong tekan satu je dekat ruangan chat. Kita boleh dapat income kat sini, kat situ, dekat stock market kita dapat income. So kenapa kita nak fokus satu? Kita ambil lah apa yang ada. Kalau rezeki Allah dah bagi, pelbagai cara, kaedah rezeki nak datang, kau pergi halang. Saya tak nak kerja, saya nak stock market je. Allah dah bagi, kau dah dapat kerja, okay? Allah dah bagi, rezeki you dapat kerja, you tolak kerja tu sebab saya nak fokus dekat stock market. Sebab saya boleh buat stock market je. Kalau Allah nak bagi rezeki, kau ambil je lah. Kenapa nak kita nak had-had kan? Itu rezeki you. So, pelbagaikan kaedah, pelbagaikan source of income lah. Tu saya kata, pelbagaikan source of income. So tak ada masalah you nak income, nak bekerja ke, nak buat bisnes ke, nak betul fokus kat stock market. Betul ke jika emas naik, oil turun harga? Betul ke jika emas naik, harga minyak turun? Tapi kalau dalam current situation sekarang ni, kalau kita tengok harga emas turun, harga minyak naik. Okay. Dia correlation dia saya tak nak go into deep lah, tapi kita ambil dalam situasi sekarang ni, apa yang berlaku adalah kalau kita faham tentang sedikit, saya sentuh sikit pasal ekonomi sikit. Sebab kita expect bila berlaku perang sepatutnya harga emas naik, kita expect harga emas sepatutnya naik, tapi dia berlaku sebaliknya, yang mana harga emas tu drop. Kenapa drop? Pertama sekali kita kena faham yang mana ada kemungkinan besar, sebab sebelum ni kita expect dekat US akan turunkan diorang punya macam diorang punya Fed rate dia, ataupun kadar rate tu lah, kadar rate tu kita expect dia akan turun. Tapi disebabkan perang ni ada kemungkinan dia tak turun, ataupun mungkin dia akan naikkan, mungkin dia akan naikkan. So jika itu berlaku, maka para pelabur-pelabur ini akan cuba mencari mana-mana alternatif yang mana mereka buat pelaburan ni akan mendapat keuntungan dengan lebih cepat. Macam kalau kita beli emas ni is a good, bagi saya adalah satu yang benda yang bagus lah. Cuma anda kena faham dalam situasi sekarang. Saya bercakap atas dalam situasi sekarang lah. So pelabur akan cuba cari yang mana investment yang ada dipanggil sebagai interest ataupun dividend. So dia akan cari benda-benda kat situ yang mana kalau kita tengok, kalau Fed rate dia tak turunkan ataupun dia naikkan dia punya rate, so ada kemungkinan return tu akan jadi lebih tinggi lah. Sebab tu diorang jump, diorang lompat. Dan kalau kita perasan USD mengukuh sikit lah, USD mengukuh bukan ringgit melemah, tapi USD mengukuh Okay, USD mengukuh lah saya cakap. Okay, USD mengukuh lah sebab diorang buying USD, diorang beli USD. So diorang beli USD, so sebab tu anda boleh nampak USD mengukuh sikit, sebab diorang nak cari pelaburan yang mana dapat ada dividen, ada interest dapat. Sebab tu you nampak harga gold menurun lah. Sebab kita expect, itu pun kita expect gold naik. Tapi kita tengok current situation dengan kadar rate dekat US dan sebagainya, so itu menyebabkan apa nama, harga emas tu drop sikit lah. Harga emas tu bukan drop sikit, drop banyak jugalah. Drop lah harga emas tu drop. Tak boleh cakap drop sikit lah. Drop lah, saya kata drop lah sikit kat situ. Okay, sikit lah. Okay, apa soalan? Tangkap pisau. Terpulang lah kalau ada cara nak tangkap pisau, tangkap apa lagi? Tangkap pedang pun boleh. Yang penting anda ada ilmu lah. Dia sebenarnya kalau yang simpelnya bagi saya lah, kalau you ada knowledge macam nak tangkap pisau, silakan, tak ada masalah. Yang penting you buat duit. Yang penting you buat duit lah. Tapi kalau you tangkap pisau tak buat duit, anda kena renung-renungkan dan selamat beramal, betul? So anda kena renungkan lah balik kan. Anda kena renungkan lah, betul ke cara aku tangkap pisau ni, betul ke cara tangkap pedang ni kan. So you kena check balik lah. You kena check balik. Okay? Alright, ada apa-apa soalan berkenaan dengan macam mana nak bermula dengan saham ke, macam mana nak buat saham? Ingatkan selamat berlos, selamat beramal lah. Janganlah selamat berlos. Kan jadi doa pula, asyik masuk los, set masuk los. Jangan. Selamat beramal. Cakap selamat berlos kan jadi doa kan dah keras kat situ. Asyik los je. Jangan. So kita kena cakap benda baik-baik. Walaupun kita los, cakap benda baik-baik. Alright, cakap benda baik-baik. Jangan cakap macam tu. Cakap benda baik. Okay. Boleh, ada apa soalan yang nak tanya lagi berkenaan dengan saham dan sebagainya? InsyaAllah petang ni jangan lupa. Kalau sepatutnya lah, kalau producer kata mungkin lah petang ni saya akan ke RTM TV1. Saya akan komen sikit lah berkenaan dengan keadaan Malaysia ni, insyaAllah. Tapi so far, my point of view, kita punya negara masih still, kita nak katakan masih okey lagi lah. Mesti okey lagi berbanding dengan negara macam jiran-jiran kita kan. Minyak pun dia orang tak ada kan. Nak isi minyak pergi petrol pump, minyak tak ada. Kita patut bersyukur. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah.
Kenapa sektor health and care ada kenaikan? Saya rasa sektor health and care ni adalah kerana kita kena faham jugalah. Sektor health and care ni, pertama kalau kita tengok antara contoh health and care, disclaimer ini bukan cadangan pembelian saham ini bukan cadangan pembelian saham Awak boleh tengok dekat contoh, you try tengok KPJ KPJ punya share price dah naik daripada berapa ringgit Saya dulu, saya ingat saya tahun 2000 berapa 2014 kot, 2014, 2015 2014 ke 2015 if I'm not mistaken, 2014 kot saya rasa. 2014 dulu saya pun ada pergi dekat KPJ. Dulu staff-staff KPJ ni diorang dapat saham tau, dia dapat shares tau. So sangat menarik lah. So siapa yang bekerja dekat KPJ so KPJ ni listed dekat Bursa Malaysia anda boleh tengok dekat list Bursa Malaysia tu kan. So KPJ ni listed dekat Bursa Malaysia 2014, saya 2014 kot, 2014 kot. Zaman-zaman tu staff-staff KPJ masih lagi dapat ESOS lah, Employment Scheme Option yang mana diorang dapat saham untuk pekerja. Dia dapat, bukan free lah, diorang kena bayar lah, tapi diorang dapat untuk staff kerja. So diorang dapat saham tu dan diorang boleh jual. So waktu tu harga tu tak silap saya masih lagi bawah RM1. If I'm not mistaken, waktu saya pergi tu 2014, 2015 bawah RM1. Sekarang cuba tengok berapa harga dia sekarang. Sekarang berapa harga KPJ sekarang. So bagi saya healthcare ni adalah satu benda yang boleh katakan bukan keperluan lah, kewajipan lah saya rasa. Sebab setiap orang akhirnya akan sakit akan sakit dan akan pergi ke hospital. Tak kisahlah sakit apa, tapi normally dia adalah satu benda, satu bisnes yang saya kata dalam apa juga keadaan yang mana orang akan tetap perlukan hospital. Siapa setuju dengan saya? Tekan satu je dekat ruangan chat. Tolong tekan satu kat ruangan chat. Setuju tak dengan saya? Walaupun keadaan orang tengah berperang ke, orang tak berperang ke, orang tetap kena pergi hospital juga. Kalau sakit dia tetap pergi hospital. Dia tak ada, dia sakit dia pergi mamak ke tak? Dia sakit dia akan tetap pergi hospital. Siapa setuju dengan saya? Tekan satu dekat ruangan chat. Betul tak? So dia adalah satu bisnes yang saya boleh katakan yang boleh bertahan lah dalam apa situasi pun, dalam apa situation dia akan tetap bertahan. So kalau kita tengok SK pun adalah satu, kita nak kata, you boleh kaji lah you boleh tengok dekat contoh, sebab saya suka baca report. So kalau you study macam report-report daripada syarikat-syarikat yang terlibat dengan healthcare, contoh macam saya kata tadi lah KPJ. Disclaimer dia bukan cadangan pembelian saham harga dah berapa ringgit dah tu. Saya tengok zaman-zaman sebelum bawah RM1 lagi. You boleh baca dia orang punya report, boleh baca dari segi fundamental kalau anda adalah seorang manusia yang biasa buat investment ataupun fundamentalist, anda boleh baca dia orang punya report, anda boleh tengok sendiri macam mana dia orang punya result, dia punya keuntungan semua. So anda boleh nampak sales dia macam mana. So yelah, nak lagi kan, dengan zaman-zaman sekarang kita makan tak apa benda kita makan ni kan. So macam-macam penyakit yang muncul dan timbul kan. So benda-benda macam ni lah sebenarnya. Sebab tu kena jaga makan juga. Macam saya tak jaga makan sangat. Dan saya tak boleh nasihat orang lah untuk bab makan ni, awak kena jumpa orang yang betul lah. Saya bukan nutritious saya bukan. Saya makan je. Okay, sekejap minum sikit. Jadi saya tak layak lah nak bagi nasihat pasal makan-makan ni. Guys, tolong tap screen sikit. Macam tak ada je yang tap screen. Yang ni tolong like, tolong love sikit. Like dengan love sikit guys tu. That's why lah. Kenapa scare ni adalah something yang naik lah. Nak lagi after Sunway. Sunway listing, Sunway Hospital listing. Memang kita expect lah dia nak terbang guys tu. Tapi dia betul-betul terbang lah. Alhamdulillah lah. Siapa yang dapat Sunway Hospital lah itu, tahniah lah. Congratulations. So sudah untung lah. Kan, tahniah dapat duit raya sebab dia listing sebelum raya. So dapat duit raya dengan berlipat kali ganda. Okey, tahniah lah siapa yang dapat Sunway Hospital punya IPO itu. Okey, so bulan April tak silap saya ada 5 company, ada 5 syarikat yang bakal masuk ke Bursa Malaysia. One of it is Sushi Empire Sushi Empire Premium Food, which is yang bawa brand Empire Sushi yang mana akan masuk juga ke Bursa Malaysia ujung bulan ni. Tak silap saya 17 April kot. If I'm not mistaken lah, should be on 17 April. So harga offer itu 70% dah tutup dah pun, dah tak boleh nak apply dah. Tawaran untuk public telah pun ditutup. So we see how macam mana harga saham ni on the first day. On the first day macam mana keadaan dia. Macam hari tu tahun lepas Is it last year? Last year kita ada kopi Oriental yang siapa tak tahu, kopi Oriental yang kopi Oriental kopi Oriental kopi yang korang pergi makan dekat kedai tu kan. So diorang pun listed juga. So diorang listed if I'm not mistaken last year So last year kalau kita tengok
harga offer waktu tu 40 sen harga offer untuk kopi rental is 14 sen 40 sen ke 40 sen lebih, saya lupalah. Saya tahun lepas. So 40 sen, so dia naik lebih kurang dekat 80 sen lebih, 18 sen lebih kurang, naik dekat 100% lah ROI, lebih kurang 80 sen. So itu last year punya kopi. So we try to look untuk sushi, adakah dia akan buat benda yang sama. So tapi harga offer untuk sushi 70 sen lah, tak sama macam kopi-kopi itu 40 sen. Sushi 70 sen satu saham. Okay. Guys, jangan lupa mana yang nak belajar pasal saham boleh pergi download ebook dekat link saya, link profile saya. Kat situ kita dah bagi ebook saham percuma. Download je, baca dulu. Lepas dah baca, kalau anda rasa saham ni sesuai untuk anda, buatlah. Tapi kalau anda rasa anda memang tak boleh terima rugi, so jangan buka akaun saham. Saya nampak tadi ada yang tanya, kenapa jangan buka akaun saham? Sebab ini jawapan dia. Sebab anda kena tanya diri sendiri dulu, adakah anda ni boleh terima rugi ataupun tak. Kalau boleh terima rugi, silakan. Kalau tak boleh, jangan. Cari instrumen lain. Pergilah cari pelaburan-pelaburan lain berisiko. Kau jangan pergi join scam pula. Aku cakap pergi cari pelaburan lain, dia pergi join scam. Keras. Bila nak buat kelas lagi? Tengah tunggu mood Tuan Raizu. Kelas saya adalah mengikut mood lah. Tak tahu lagi, tengoklah nanti kalau ada. Siapa yang nak tahu kalau kita ada buat kelas ke tak ada buat kelas, boleh pergi dekat link juga. Dekat itu kita ada group Telegram kot. Group Telegram. Kalau ada kita akan maklum dalam tu lah. Saya pun dah lama tak buat. So saya banyak coaching dengan student-student yang mana saya ada je. So alhamdulillah, siapa yang tak tahu, kita ada student-student saya yang dah konsisten berbulan-bulan untung selepas tak rugi. Boleh pergi dekat YT channel saya ada share. Dekat DT ni saya jarang share. Saya banyak share dekat YT channel saya. Boleh pergi kat YT channel saya. Pun ada dekat link juga. Boleh klik link tu, boleh tengok result-result student saya yang mana saya tolong diorang. Untuk alhamdulillah dengan izin Allah tuan-tuan alhamdulillah dengan izin Allah berbulan-bulan untung selepas tolak rugi lepas dia dah tolak rugi, ada untung, ada rugi dah tolak, untung, masih untung lagi. Itu alhamdulillah lah. So alhamdulillah, boleh tengok dekat YT channel saya. So ramai jugalah yang kita dah tolong dengan izin Allah lah. Bukan kita tolong mana kita boleh tolong lah. Apa tadi saya nampak ada soalan apa ke nama soalan tadi kejap. Laju sangat ni masuk, saya pun tak nampak ni. Apa pandangan tuan IPO MTTSL? Ni kena study dia punya prospectus lah. You have to study the prospectus first. Macam saya ada beberapa perkara yang saya akan tengok lah. Boleh download Ibu IPO sekejap. Siapa yang tanya pasal IPO, boleh pergi download Ibu IPO. Saya ada bagi juga free. Semua free. Sekarang ni saya masih bagi free, tolonglah download. Bagi free je. Pergi download. Dia Ibu IPO boleh baca sikit kat situ lah. Account under apa? Saya di bawah UOB Kayhen. Saya bawah UOB Kayhen lah. Saya dekat bawah UOB Kayhen. UOB Kayhen lah. Bawah UOB Kayhen lah. Saya share sikit pengalaman saya. Saya masuk industri. Waktu tu saya start dengan RHB OSK. RHB OSK itu adalah saya habis saja belajar. Saya punya degree finance. Waktu tu saya dapat beberapa panggilan kerja lah. Antaranya saya pernah dapat satu panggilan untuk GLC Johor lah. GLC Johor, siapa tahu GLC Johor tahulah. So diorang ada juga panggil saya kerja dengan diorang. Tapi waktu tu setelah saya habis fresh grad, saya dapat panggilan 2 kali tak silap, saya reject dua-dua. Okay, sebab benda tu tak ada kena-mengena dengan investment ataupun stock market. Sebab saya memang minat dengan stock market lah. Bukan saya memilih kerja, tapi saya memang minat stock market ni sejak zaman saya kat sekolah lagi. So that's why waktu tu saya rasa 2 kali kot diorang call, panggil masuk untuk GLC kat Johor lah, GLC Johor. 2 kali diorang panggil. Sekali pertama waktu tu saya tak kerja lagi. So jadi saya saya reject saya reject sebab saya tunggu panggilan daripada RHB lah, RHB OSK. So itu adalah first job saya lah. First job saya lepas saya habis fresh grad, saya masuk dekat RHB OSK lah. Dulu RHB OSK, sekarang RHB investmentnya. Dulu ada dia merge dan sebagainya, lepas tu dia dia keluar lah benda macam mana kan. So jadilah RHB investment. Tapi dulu nama dia RHB OSK. Okay, tu first job saya lah. Saya memang minat dengan saham sebab zaman sekolah lagi. Since dekat sekolah saya dah minat. So that's why saya fokus kat apa saya nak buat lah. Saya suka benda saya buat lah. Okay, satu lagi nasihat, nak buat apa pun buat benda yang anda suka lah. Contohnya anda nak buat saham ni sebab terpaksa, jangan buat. Jujur cakap. Kalau saham ni adalah benda yang anda buat sebab anda suka, anda minat, you like to do it, buat. Tapi kalau anda rasa macam terpaksa buat, janganlah. Saya rasa better jangan buat benda yang anda rasa macam terpaksa. Ada CMSL. Ya, saya berlesen. Saya lesen di bawah Security Commission lah. I'm licensed bawah SC. You boleh check nama saya dekat bawah SC. You pergi dekat laman web SC, search nama saya, Syakil. Saya berlesen lah. Saya license untuk, saya 2 license untuk futures dengan
stock market lah. Securities dengan stock market. License lah. Saya berlesen di bawah Security Commission. Okay, ada apa soalan lagi? Okay. So boleh pergi download ebook saya. Boleh download ebook Saham Percuma dekat link di profile. Yang kedua, kalau ada lah, saya tak tahu lagi lah. Kalau saya rajin saya akan buat. Kalau saya tak rajin saya tak buat. Saya ikut sekarang. Yelah, ada juga ramai duk PM macam ni kan. Ada yang PM tanya ada buat kelas lagi ke apa tak. InsyaAllah. Saya akan tengok kalau ramai yang nak kita buat. Kalau tak ramai kita tak buat. Malas aku. Jangan tengok. Kalau ramai saya buat lah. Kalau tak ramai tengoklah macam mana kan. Saya tengok macam mana. Kalau ramai nak kita buat. Kalau tak ramai saya tak buat lah. Tengoklah macam mana. So saya tengok kepada demand. Ebook ni digital. Yes, ebook adalah digital tuan. Ebook adalah digital. Kita tak bagi hard copy lah. Kita sekarang semua online je. Semua online. So mudah lah. Semua online semua mudah. Dah tak perlu lah nak kena ada apa hard copy lah. Nak kena tunggu, nak kena post lah kan. Leceh, lambat. Sekarang zaman kita nak cepat. Kita isi je kat situ, nanti awak terima email, masuk dalam email, tekan link, dapat ebook. Senang kan? Kalau tak, dulu kena pakai buku kan. Buku kan nak kena ni, nak kena tunggu post. Post mungkin 2-3 hari, lepas tu sangkut pula dia dekat tu kan. 3-4 hari, seminggu, 7 hari baru dapat ebook, dapat bukunya. Lambat sikit lah. Lepas tu saya suka guna ebook. Ebook ni awak ni masuk email, tekan link, dapat ebook, baca terus. Settle. Lepas tu kalau baca, kemudian dia rasa macam, okay, saya nak buat lah saham ni. Buat. Baca. Macam susah lah ni, pening kepala otak aku. Tak payah buat. Okay, tak payah buat. Jangan peningkan kepala anda. Satu lagi tuan-tuan, kalau anda nak buat apa-apa, jangan buat benda yang memeningkan kepala. Kalau you baca benda tu, okay, boleh terima, okay, mudah nak faham, teruskan. Kalau anda rasa baca, benda ni susah gila, complicated gila. So tak payah buat, jangan buat. Saya senang. Jangan peningkan kepala anda. Jangan susahkan kepala anda. Kalau anda rasa benda ni sangat memeningkan, jangan buat. Kalau anda rasa anda baca, okey, macam tu je, boleh lah. Terima kasih untuk ibu percaya selalu kena bayar. Tak, memang saya daripada dulu saya bagi ibu saya semua free. Ibu yang saya bagi tu juga sebenarnya ada jugalah yang baca bagi tahu dia dah macam kelas asas saham yang berbayar. Memang benda yang basic-basic ni saya rasa belajar je lah, baca. Saya bagi free je. Baca je. Download. Kalau ada kawan-kawan awak ambil link tu tadi, awak bagi kat dia, suruh dia baca. Sharekan. Bagi je dia orang baca. Kalau nak baca je lah. So kalau you macam saya kata tadi lah, kalau rasa lepas tu dah baca, nak buat, tak nak buat tak apa, tak ada masalah pun, tak ada paksaan. Dia tak ada paksaan tuan-tuan. Benda ni bukan paksaan. You rasa you sesuai nak buat, you buat. Kalau you rasa you tak sesuai, jangan buat. Okay? Jangan buat. Saya cakap tu jujur. Tajuk pun tulis. Jangan buka akaun saham. Tak pernah orang selalu cakap, marilah buka akaun saham. Saya tulis, jangan buka akaun saham. Jangan. Sebab benda-benda yang berkaitan dengan saham ni adalah untuk orang-orang yang terpilih saja. Yang hatinya keras, yang hatinya sekeras hati kau keras Roy, yang tu boleh. Tapi kalau kau hatinya lembut, saya tak sajalah, saya memang tak galakkan. Okey? Kenapa saya cakap itu? Sebab saya dah jumpa ramai. Mula-mula saya boleh masuk rugi sikit, dah rugi sikit je saya tak boleh rugi. Tak boleh. So anda memang, bagi saya memang kena check diri sendirilah. Kena check diri sendiri, adakah you ni boleh rugi ke tak boleh rugi. Kalau tak boleh, saya memang tak galakkan. Saya cakap banyak kali teman-teman, jangan terlibat dengan saham ni kalau you tak boleh. Ya, betul. Anak pokok. Alright, tak berani ambil risiko. So kalau tak berani ambil risiko, jangan. Pergi cari instrumen lain, banyak lagi pelaburan lain yang mana risiko lebih rendah. Yang mana dia tetap ada pulangan, tetapi mungkin rendah sikit lah, tapi at least dapat pulangan. Yang penting ada return, okay what. Yang penting risiko rendah, ada return, it's okay. Tak perlu nak hamak sangat. Bukan tamak sangat. Tak perlu tamak sangat lah. Tapi kalau anda adalah macam kata tadi, boleh terima risiko, go on lah. Tapi kalau tak boleh, janganlah. Saya tak galakkan lah. Saya tak suggest. Saya tak galakkan, saya tak suggest. Okay. Alright, saya rasa tu je dulu. Kejap lagi makan nak buka. Tak boleh nak live lama sangat. InsyaAllah lepas ni saya akan cuba live lah. Pukul 7.45 pagi. Dekat kita punya TT dengan kita punya page, insyaAllah. Siapa yang ada kesempatan nak dengar saya punya nasihat, nak dengar boleh, tak nak pun tak apa. Saya tak ada paksaan tuan-tuan. Nak dengar, tak nak pun tak apa, tak ada paksaan. Kalau ada kesempatan, insyaAllah petang ni dekat ATM TV1. Kalau jadilah, saya tak sure jadi lagi ke tak. Sebab malam producer tak tanya. Tapi saya tak tahu jadi ke tak keluar TV1 4.30 kan. Kalau ada lah, kalau tak ada minta maaf lah. Bukan inilah maksudnya. Tu je lah beritahu siap-siap awal. Okay, so saya rasa tu je lah dulu kot apa yang saya nak share hari ni. So jangan lupa make sure juga tolong like, follow dan share. Tolong like, follow kita dan tolong share juga.
Dan jangan lupa download lah e-book saham yang saya bagi secara percuma tu. Ya, e-book IPO lain semua percuma. Semua percuma. Tekan je. Apa-apa e-book yang kalau ada perkataan e-book je, tu semua free. Apa-apa yang kena menggunakan e-book semua percuma. Okey? Boleh download. Selamat membaca, selamat menimba ilmu dan harap bermanfaat lah tuan-tuan dan puan-puan. So, saya rasa itu saja. So, insyaAllah kita jumpa dalam next sesi live lagi lah. So, itu saja guys. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berdagang siapa yang berdagang. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum, bye-bye.